Assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk video yang baru. Kali ni kita ada trip menuju ke air terjun Jeram, air terjun Berdebu, Berdebu Waterfall. First kita akan sarapan dulu di kedai makan runcit zaman. Kedai makan dan runcit zaman berzaman. Kita makan nasi lemak dagang. Hidung gani. Okey bang, bang okey bang. Okey bang, dah. Bang okey bang. Lapar. Suasana gerai. Kita dah sampai ke website apa? Campsite kita. Sana tu. Campsite kita. So kita ada sungai. Ada sungai. Nak berak boleh ni. Tak masalah. Berak depan ni. Jam-jam sudah lah berak. Tolong dengar arahan ketua. Betul. Apa cerita? Apa komen kita tentang kita punya pemasangan kemah ni? I deserve my comment. Cerita larat ni. Macam PMX lah. Macam mana cara-cara mengambil air di dalam sungai? Okay, baik. Let's go. Ini cara yang betul. Selalu yang buat tu semua salah. Kita bagian tengah sana. Nampak air mengalir. Bukan di sini. Ini kencing tikus. Ini mineral water original. Ni dapur. Ini kita punya chef. Chef, dari hotel mana chef? Hotel Berdebu. Hotel Berdebu. Ini dapur kita.
Ni penolong chef. Chef. Ini bahagian dewan makan. Okey, dah siap dah kemah kita. Berkemah, Sinopal. Konten lagi. Waduh, saya dah menjawab. Hari-hari keluar, Mari Anika, Martin. Baiklah. Dah ni. Panas. Punya penonton Masterchef kita. Masterchef kita ni tengah nak masak. Dia tukar suara. Ha. Kita nak masak apa? Cik. Kita masak itik salai Itik salai daripada Negeri Sembilan. Ah. Ni sembilan. Dan rasa memang sedap ni. InsyaAllah. Tak syak lagi. Sebabnya free. Actually sekejap je tau. Ni korang boleh ambil je. Korang ready, korang boleh tinggalkan dia. Kecil juga lah. Ya, ni ringan-ringan je ni. Makan. Okey. Pakai kacang. Itik salai ni. Jadi Ini dia. dia consume Persediaan untuk memancing ikan. Mancing ikan. Syuk. Sedap. Oh, very delicious. Mi. Okey. Apa dia? Tu dia. Selamat buka puasa semua. Selesai saja makan tengah hari, kami pun merancang untuk bermandi manda di bahagian atas sungai ini. Tetapi sesuatu telah berlaku. What? Memang kepala air ke? Baik. Kita dah terperangkap dekat kepala air. Ya, ramalan lu betul lah. Kita punya kawan-kawan dah terperangkap dekat kepala air. Apa perasaan Cik Minon? Tengok kepala air di depan mata? Wow, sangat mencemaskan dan sangat bergelora di dada. Cik tak kira kan? Macam mana rasa? slipper saya hilang. Selipur hilang eh? Oh, ini kenangan pahit ni. Cik Asyuk, nasib baik dapat balik selipur. Saya sangat kecil perut dah. Sebab masa ke depan tadi tiba air banyak. Oh. Memang saya lari lah. Kasut pun hilang. Tapi kalau tergelincir tu memang habis lah. Cik Mi okey? Okey, lebarkan tu. Alamak sempat. Aku dah tergelincir tadi. Kita berhadapan dengan kepala air yang secara tiba-tiba datang. Tu, tiba-tiba kepala air tu sampai. Maka kami telah pun terperangkap di seberang sungai ni. Kami terpaksalah menanti sehingga air surut atau bantuan daripada rakan-rakan kami di seberang sana. So kami berehat dulu sambil tidur-tidur sementara menunggu bantuan tiba. Itu macam kuat lah air tu, hal tu. Banyak satu usaha menyelamat saya menjalankan.
ada game. Boleh apa je. Aduh. Bunga macam tak tahu apa-apa kan. Shit. Wow. Dia suka lagi. Masya-Allah. Betul bang. Moga dimulakan. Rumah. Ni ada lagi. Lebih terang. Oh. Ya, sikit. Ya. Ni terang. Yang tadi. Salut. Pagi ni kita mulakan dengan sarapan dulu sebelum kita start bergerak untuk hiking ke air terjun berdebu. Lokasi di mana usaha penyelamatan jalan, air ni kita tenang sekali. Batu semua tak nampak semua ni. Ni kat pinggang. Ni Encik Syok, macam mana perasaan semalam? Hidup dah mati. Cara hidup dan mati ya. Kami dikejar oleh air. Kerana kepala air mengejar kami. Habis. Masa untuk mengemas-ngemas. Finon, Yeah. apa ulasan? Saya rasa lega. Semalam berjaya diselamatkan oleh superhero kita. Gagah dan perkasanya membawa tali ke tengah sungai, menyelamatkan itik-itik yang kelemasan. Mangsa semalam. Saya malu lah. Nampak muka handsome ni. Saya malu. Mandu. Ambil masa 3 jam naik kapal tu 3 jam. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu untuk kita mulakan aktiviti hiking kita menuju ke air terjun berdebu. Kita akan melintas 5 sungai besar seperti ini untuk sampai ke air terjun berdebu. So kita akan hiking selama 3 jam untuk kita sampai ke air terjun. Kita dapat menggunakan pendakian kita ke air terjun berdebu. Terima kasih. Kita akan ke mana, Encik Minon? Akan ke waterfall berdebu-debu-debu. Sungai kedua bang. Alhamdulillah, perjalanan kami pada peringkat awal ni tidak terlalu menyusahkan kerana trailnya agak landai dan sungainya pun tak berapa dalam untuk kita lintas pada ketika ini. Ni grup semalam, diorang baru dapat keluar setelah kejadian kepala air yang menyebabkan mereka semua terperangkap. Cik guide kita, Cik Wan dan juga Cik Azli, Haji. Okay. Barisan pemimpin negara. Dia dah menghampiri pokok besar. Sekarang kita dah 2 jam trekking hiking dalam misi kita menuju ke air terjun berdebu. Kita sekarang yang lihat dikatakan telah disengat oleh tebuan betina. Okey. Influencer kita nampak keletihan demi konten.
Air hitam. Nampak tak? Dia orang rehat sana. Pada ketika ini, trek semakin taktikal. Kami terpaksa memanjat batu dan melintasi sungai yang besar ini. Inilah dia air terjun berdebu. Kita dah semakin menghampiri air terjun berdebu. 3 jam perjalanan kita dengan trek yang bertukar sekali, membatu, mengedah jeram, mengedah hutan. Akhirnya kita semakin menghampiri ke air terjun berdebu. Akhirnya kami sudah sampai. Akhirnya kita sampai air terjun berdebu. Balai dan mengikuti jalan itu. Dan dah pukul 2 petang. Kita dah sambung kat kepala air. Kita tak tahu bila boleh balik. Tunggu je sampai habis kepala air ni.
Banyak batu. How are you now? Kapan?